Yang berhormat Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, div-div kehormat, guru-guru, rakan-rakan pelajar dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada hari ini yang penuh bermakna ini bagi membincangkan satu isu yang amat dekat dengan kehidupan kita, iaitu isu semasa penggunaan media sosial di Malaysia. Antara peluang dan cabaran. Hadirin sekalian, tidak keterlaluan jika saya katakan bahawa media sosial telah menjadi oksigen digital kepada majoriti rakyat Malaysia. Menurut statistik terkini, pada awal tahun 2025, Malaysia mempunyai 25.1 juta identiti pengguna. Media sosial meliputi kira-kira 70.2% daripada jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahawa lebih 2/3 rakyat Malaysia tanpa mengira usia adalah pengguna aktif platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan YouTube. Malah, purata rakyat Malaysia menghabiskan sekitar 2 jam 21 minit sehari di media sosial. Angka-angka ini bukan sekadar statistik tetapi mencerminkan satu anjakan paradigma dalam cara kita berkomunikasi, berinteraksi, berniaga dan menerima maklumat. Namun, di sebalik kemeriahan dan kelajuan dunia digital ini, tersembunyi pelbagai isu semasa yang memerlukan perhatian dan tindakan segera daripada kita semua. Potensi dan revolusi ekonomi digital memanfaatkan media sosial untuk kemajuan. Jalur gelap digital menangani cabaran isu keselamatan, berita palsu dan kesan psikologi. Membina generasi digital beretika, berperanan kolektif dalam membentuk ekosistem digital yang sihat. Hadirin yang dihormati, media sosial telah merevolusikan landscape perniagaan dan penciptaan kandungan di Malaysia. Kita telah menyaksikan kelahiran ratusan ribu usahawan kecil dan sederhana, iaitu PKS, yang kini bergantung sepenuhnya pada platform digital untuk pemasaran dan jualan. Contohnya, platform seperti Instagram dan TikTok telah menjadi etalis digital di mana produk tempatan seperti makanan, fashion dan perkhidmatan kesihatan dapat menembusi pasaran global dengan kos yang minimum. Konsep shoppertainment melalui siaran langsung live selling di TikTok telah membuka peluang pekerjaan baharu dan meningkatkan daya saing ekonomi digital negara. Kita juga melihat kebangkitan golongan konten kreator dan influencer yang bukan sahaja menjana pendapatan lumayan tetapi juga menjadi suara untuk mempromosikan pelancongan budaya dan produk buatan Malaysia. Media sosial turut menjadi medium kritikal untuk penyebaran maklumat dan pendidikan. Ketika pandemik COVID-19 melanda, media sosial menjadi jabatan komunikasi utama antara kerajaan dan rakyat, menyalurkan maklumat penting mengenai kesihatan awam, vaksinasi dan bantuan kerajaan. Ini membuktikan bahawa media sosial
apabila digunakan dengan bijak adalah pemangkin kepada kemajuan dan keterangkuman sosial. Namun, kejayaan ekonomi ini juga membawa isu berantai. Kita perlu memastikan PKS dilindungi daripada penipuan cyber, iaitu scammer, dan pengguna digital dilatih untuk mengenal pasti iklan berlebihan ataupun over advertising atau produk yang menjanjikan bulan dan bintang tanpa bukti saintifik. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebalik sinar peluang terdapat bayaran gelap yang mengancam struktur sosial dan mental rakyat Malaysia. Inilah cabaran semasa yang paling mendesak. Isu penyebaran berita palsu dan maklumat tidak sahih kekal menjadi barah dalam ekosistem digital Malaysia. Berita palsu mengenai politik, agama, kaum dan kesihatan boleh tersebar dalam sekelip mata, mencetuskan ketegangan kaum dan kegelisahan awam. Antara isu semasa yang serius adalah keselamatan kanak-kanak, pendedahan kanak-kanak dan remaja kepada risiko buli, cyber dan jenayah seperti sexual grooming semakin membimbangkan. Isu cadangan penempatan had umur 16 tahun untuk akses media sosial menunjukkan kebimbangan serius masyarakat terhadap keselamatan cyber generasi muda. Yang kedua, fitnah dan provokasi. Laman sosial sering menjadi medan pertempuran cyber di mana fitnah dan tuduhan tidak berasa dilemparkan yang boleh merosakkan reputasi, malah menyebabkan pertelingkahan di dunia nyata. Penggunaan media sosial yang berlebihan telah diiktiraf sebagai punca utama kepada peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan belia. Fear of missing out ataupun FOMO, pengguna terutamanya remaja sering membandingkan kehidupan mereka yang sebenar dengan kesempurnaan yang dipamerkan di media sosial, membawa kepada rasa rendah diri, kebimbangan dan kemurungan. Ketagihan dan produktiviti berlegar-legar tanpa hala tuju di platform seperti TikTok atau Reels boleh menyebabkan ketagihan digital yang mengganggu fokus, mengurangkan produktiviti dan menjejaskan kualiti tidur. Kajian menunjukkan peraturan ketagihan media sosial dalam kalangan pelajar universiti adalah tinggi, satu isyarat bahaya terhadap masa depan modal insan negara. Kita juga berdepan dengan fenomena ibadah viral di mana aktiviti keagamaan dirakam dan dikongsikan semata-mata untuk mendapat perhatian dan pujian, likes and views. Ini merosakkan keikhlasan dan nilai spiritual dalam amalan ibadah. Selain itu, kemunculan influencer yang tidak berwibawa yang menyebarkan kandungan negatif, kontroversi atau malah memesongkan akidah dan akhlak turut menjadi isu yang merosakkan generasi muda yang mudah terpengaruh. Hadirin yang budiman, menyedari cabaran yang besar ini, kita tidak boleh berdiam diri. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan kerajaan, ibu bapa, institusi pendidikan dan pengguna itu sendiri. Kerajaan perlu melalui agensi seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu dikenali sebagai SKMM, perlu terus memperkasa rangka kerja undang-undang sedia ada seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
untuk menangani jenayah cyber, penyebaran berita palsu, dan perlindungan data pribadi dengan lebih tegas. Pada masa yang sama, usaha untuk mendidik rakyat mengenai literasi media dan cyber harus dipergiat. Pendidikan ini harus bermula dari peringkat sekolah rendah, bukan sekadar mengajar cara menggunakan peranti, tetapi etika dan adab di dunia digital, digital etiquette. Institusi keluarga adalah benteng pertama. Ibu bapa perlu menjadi duta digital di rumah, mengamalkan kawalan kendiri, menetapkan had masa penggunaan peranti, komunikasi terbuka, berbincang secara terbuka dengan anak-anak mengenai risiko buli, cyber, maklumat palsu dan tekanan sosial di media sosial. Menggalakkan interaksi bersemuka, mengimbangkan masa dalam talian dengan aktiviti di dunia nyata untuk mengelakkan pengasingan sosial. Institusi pendidikan perlu menerapkan subjek literasi digital secara holistik, merentasi kurikulum. Sekolah mesti menjadi tempat di mana belajar menilai kesahihan maklumat, critical thinking dan menangkis propaganda digital. Akhir sekali, kejayaan ekosistem media sosial yang sihat bermula dan berakhir dengan tanggungjawab setiap individu. Kita mesti mempraktikkan kawalan kendiri, self-regulation yang tinggi. Prinsip 3S yang perlu dipegang oleh setiap pengguna media sosial. Yang pertama adalah saring. Kita perlulah saring maklumat, semak sumber dan fakta sebelum percaya atau berkongsi. Think before you click. Yang kedua adalah melibatkan sedar. Sedar akan impak setiap perkongsian. Fikirkan sama ada ia membina, memberi manfaat atau menyebar kebencian ataupun fitnah. Dan juga perlulah menjaga adab dan bahasa. Yang ketiga adalah melibatkan seimbang. Seimbangkan masa dalam talian dan luar talian. Dan jangan biarkan dunia digital merenggangkan hubungan dalam dunia nyata. Hadirin sekalian, media sosial ibarat sebilah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia adalah alat yang tajam untuk menjana kekayaan, menyebar ilmu dan merapatkan silaturahim. Di sisi yang lain, ia menjerumus kita ke dalam lembah ketagihan dan jenayah cyber. Malaysia kini berdiri di persimpangan era digital. Kita telah menerima media sosial sebagai sebahagian daripada kehidupan. Tugas kita sekarang adalah untuk mengurusnya, bukan untuk menghapuskannya. Kita perlu bergerak daripada masyarakat yang hanya menjadi pengguna, consumer, kepada masyarakat yang menjadi pencipta, iaitu kreator, dan pengguna yang kritis, bijak dan beretika. Marilah kita bersama-sama berganding bahu dari rumah ke sekolah, dari pejabat ke parlimen untuk memastikan bahawa warisan digital yang kita tinggalkan kepada generasi yang akan datang adalah warisan yang positif, sehat dan membina. Gunakanlah media sosial dengan penuh tanggungjawab. Jadikan ia pemangkin, bukan perangkap. Jadikan ia jambatan perpaduan dan bukanlah perpecahan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.